View dia lawa agak. What's up guys, apa khabar? Kalau korang sihat, welcome back my channel. Alhamdulillah, hari ini hari Minggu. Sekian lama tak buat video. Hari ini ada masa. Sebenarnya masa tu ada, jadi kita yang tak manage dengan betul kan. Channel ni buat vlog. Sebelum ni ada cerita hantu dan sebagainya, tapi kita stop. Hari ni hari Ahad, hari Minggu. Saja berjalan dekat Taman Botani KL saja. Ini kali kedua ke, tak pernah datang ke. Aku datang, ini kali kedua datang sebab saja ada masa hari ni. Minggu lepas ke 2 minggu lepas pernah dah datang sekali, tapi ni kali yang kedua. Itu first time ni, second time datang ni. Saya masih saja berjalan drive kawasan Bali dan saja telah duduk rumah je kan. Hari Minggu aku kata keluar. Jumpa lagi. Alright. Okay kan, dah habis, dah 3 kilo lebih sudah lah. Kita berjalan je hari ni. Hari ni kita berjalan. Okay, satu benda yang aku terpegun hari ni adalah 2 minggu lepas aku datang tu, ramai gila orang dekat sini. Dekat sini ramai gila. Hari ni kurang sikit. Dia orang duduk, lepas tu baca buku. Rupanya masih ramai yang minat baca buku. Itu benda yang bagus sangat. Okay, kita jumpa kat rumah nanti. Bye.
berpeluh juga hari ni. Campur dengan panas sebab hari ni pun mungkin aku turun tu dah lambat lah. Bolehlah kita buat rasa-rasa. Ada aktiviti sikit hari ni. Daripada tak ada aktiviti, baik kita ada aktiviti sekejap kan. Boleh buat berpeluh sikit lah. Alhamdulillah, dengan segala puji Allah. Alright guys, so sekarang ni waktu pun dah gelap. Sekarang tengah gelap. Jam aku tengah analisis berapa yang heart rate apa semua recover untuk heart rate. Alhamdulillah. Okay, recover dah. Ingat nak balik terus tadi, tapi nampak pondok, duduk dulu, relax. Sebab tengok macam dah gelap, nak hujan. Ditulis apa tu? Okay, 200 exercise goals. Okay, 200. Okay, 396 km. Taman Botani dua kali aku pusing lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay, Alhamdulillah, hari pun nak gelap sekarang. Tak adalah jogging sangat, tapi aku macam pusing-pusing jalan-jalan. Buat berpeluh sikit lah, exercise sikit. Umur dah lebih dah ni, kena exercise sikit. View dia lawa agak. Dekat sini ada taman permainan, lepas tu dia ada keluar belah sana. Besar juga. Okay dah. Jom kita gerak. Bye-bye. Balik.